Alright, Muscat is in the house. Okay, let's not waste any more time. Dah pagi ni. I think is almost nak dekat 4 pagi lah. Okay, kita nak buat reaction video lah. Okay, Bro Shafarizan Muhammad. Also aku panggil dia Brozan lah. Okay, Brozan dah buat video. Tapi apparently he's already out in prison, but he's still in sentence lah. Dia dekat, I think, what is it called lah? I don't know what is it called. Kalau dekat Singapore, for example, if you sentence for a year, and then due to good conduct, you will only serve your imprisonment for 6 months, and then the other 6 months you will be released, and you'll be having a tagging lah. That means ada tagging macam satu bracelet lah, tapi letak dekat ankle, and then dia ada curfew time ya. Aku not sure, aku tak pernah sentence in jail ke apa lah. Tapi for his case, dia was in Google aku baca, he was sentenced for 8 months. Tapi apparently dia serve prison for 3 months. And then he got out, and then dia dekat mana, macam rumah rehabilitation lah, something like that lah. I think for another 2 months, tak salah aku lah. So total 5 months lah, tak salah aku. Okay, itu tak important lah. Okay, yang important dia nak buat confession. So we play this video and we give our reaction. Here we go. Salam. Kepala botak ni seksi lah, haram. Dengan dia tegur dia sudah lah. Mampus aku nak melayan ni. Aku nak maintain macam ni kepala botak lah. Oh, nampak macho. Satu lagi I'm not joking Zaini. Sebab kau harass bini aku, kau cakap ada hutang. Lepas tu kau nak aku kena ke depan ni sebab pegawai dia tu kan, dia dengar kan, dia tanya apa cerita kan. Aku tak nak kecoh-kecoh. Banyak benda aku dapat tahu daripada pegawai penjara. Bayangkan tegur rambut perempuan tu, lawa rambut, 3 tahun dalam jel. Dia akan pulak kau kes 506 ugutan, harassment, sexual harassment. Zaini handsome juga aku, kepala botak Aku jarang tengok muka aku sebab dah 3 bulan tak ada cermin Bila tengok video, aku malah buat video ni kan, aku sendiri tegur dia kan. Handsome juga kepala botak ni. Okay, so bagi Muhammad Zaini Binatan, aku kotakan apa yang aku cakap. Aku make sure kau meringkuk dalam jail 8 tahun 10 sebab aku suruh bini aku buat report. Sebab dia ada nombor phone tu, anytime dia boleh call. Itu memang kau. So Zaini, dah lah, hentilah buat video bodoh tu. Kau kena tunggu aku punya jahanam. Lagi satu, Zaini, aku tak tahu macam mana kau bergaduh dengan Nasir. Itu aku tak nak ambil tahu. Yang aku nak ambil tahu sekarang, kau dah harass bini aku. Aku make sure kau kena lama. Kes cabul ni bahaya tu. Mesej WhatsApp pun kena. Tapi perempuan tu lah yang kena buat. Kalau aku buat tak jalan. Aku akan make sure suruh wife aku buat report. Memang kau jahanam Zaini. Kau berbahagialah. Makan sedap-sedap. Makanan jel teruk. Aku 3 bulan aku puasa kurus tu. Sekarang ni baru naik sikit. Habis makan sedap. 3 bulan aku tak makan dalam jel. Makanan dia, ya Allah, ya Rabbi. Kalau kau duduk sebelah anjing tu gelak kat kau. Anjing aku cakap, makanan aku lagi elok daripada makanan kau. Serius. So, Muhammad Zaini Binatan 10 kali sabat dengan 8 tahun minimum. Maksimum 15. So, kau punya urutan Kau harass wife aku. Aku dengar lagi menyinga lah Zaini.
So baguslah kau bergaduh dengan Nasir. Itu aku tak nak ambil tahu lah yang aku nak ambil tahu sekarang. Aku cabar kau. Kalau kau duduk bersing, bagi kalau aku sendiri akan pergi rumah kau, aku sendiri akan bagi arahan mahkamah. Aku dah menang kes kau. Kau tak datang mahkamah. Aku dah menang. Aku tak payah saman kau lagi. Kes aku dah menang. Cuma tunggu diorang tunggu aku keluar je. Buat assessment dengan mulut kau yang macam celaka tu. You should be afraid now lah. Aku 3 bulan dalam jail pun macam orang gila. Kau 8 tahun dalam jail. Mau bunuh diri kau dalam jail. Nasihat aku, jangan sekali-kali buat jahat, jangan sekali-kali masuk jail. Duduklah kat luar. Aku 5 bulan dah dekat 5 bulan dalam jail. Aku masuk bulan 12, dekat 5 bulan lah, hampir masuk 5 bulan pun dah macam orang gila. 8 tahun bro. Aku tak lepas. Aku kotakan setiap perkataan aku. Aku keluar je, aku tarik wife aku pergi balai, buat report polis. Berapa hari bulan kau harass wife aku, kau ugut nak colek bini aku, nak jual bini aku, nak rogol bini aku. Janganlah kau. Ugutan tu. Ugutan. Berapa bulan kau kena ugutan tak penting sangat. Tapi cabul tu, maksimum 15 tahun bro. Cellmate aku, dia tak salah. Dia kena frame dengan wife tu pun 12 tahun dia kena. Kau tunggulah Zaini. Kau bergaduh dengan siapa-siapa tu kau punya pasal. Kau dengan aku, siapa suruh kau komen duk kata aku kaki fitnah? Kau komen macam celaka Aku make sure kau ke dalam lah Zaini Okey dah, cukup lah. Aku dah lama tak tengok muka aku. Bila aku tengok handsome juga, bola botak ni, kena maintain bola botak lah. Wah, aku dah berapa kali video call. Wah, aku cakap tak apa handsome. Jangan tegur dia sudah lah aku tak sanggup lagi dah. Pakcik tak larat lah nak Imam. Okay lah, itulah dia video from Shafarizan Brozan semalam dia buat lah. So apa dah jadi Zaini, kau tak ada kerja lain kau suka nak try bini orang, nak ugut-ugut bini orang, apa hal ni? Kau tunggu lah. First kali I think last year or 2 years ago, Brozan nak saman kau. Dah saman kau. Dah hantar LOD Letter of Demand kat rumah kau dekat Labis. So dapat tahu dapat tahu kau lari ke mana, tak tahu lari ke mana. Lari ke rumah mak kau ke, Mersing ke. Macam mana aku tahu? Follow. Saya tu kan kau rapat dengan Rafi at that time. Masih berbaik-baik dengan Nasir, dengan ni lah, dengan Dr. Nasir. Tu time kita pun berbaik-baik. Kita pun kita dalam this circle ada love hate relationship lah kan. For this content itself lah kan. Apa jadi? Kau lari. Habis bila Shafarizan kat prison, entah apa lah kau message bini dia. Nak buat apa? First kali kau tuduh Bro Rafi Puteri kena kidnap. Kau tak boleh tunjuk bukti. Yang kau buat report, yang Interpol kau kata konon-konon lah Interpol akan datang ke Singapura nak tangkap kan. Lepas tu kes tupai panjat kelapa, pecahkan kelapa. Kau tak jawab. Ni pasal kau dengan Nasir lah bergaduh kan, for the issue. So macam mana? Jawab. Jangan koyak. Nanti aku akan buat video, aku review pasal kau punya, apa kau cakap lah. Aku ada komen juga lah kau punya video lah. One or two lah komen. Bila nak datang Singapura? Takkan koyak. Relax lah Zaini. Bertanya je, bukan nak ajak bergaduh, ajak minum kopi, berkenalan, tu je.
Lagi kau nak cabar aku, datang habis, datang masing. Engkau cakap, aku keluar daripada rumah ni, aku langkah Panglima. Besoknya pergi mesin, konon-konon nak buat report. Cek-cek, pergi toilet kat balai, kat APD Mersing. Lepas tu melantak kat kedai kopi. Lepas tu tak tahu pergi mana, masuk Singapura konon. Okay lah, that's all. Muscat in the house, signing out. Bye bye.